Tuan Yang di-Pertua, soalan nombor 2. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Berhormat daripada Kelang bersekali dengan ahli-ahli Yang Berhormat yang lain, kerana soalan yang dinyatakan lebih kurang berkaitan isu yang sama. Yang lain siapa dia, Mat? Yang Berhormat Sabak Bernam pada 22 Jun, Yang Berhormat Sirian 22 Jun, Yang Berhormat Bakri 23 Jun dan juga Yang Berhormat Tanah Merah 29 Jun. Ya, baik, siap. Silakan, Mat. Datuk Yang di-Pertua, ingin dimaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Askar Wataniah telah memainkan peranan penting dalam pertahanan negara sebelum dan selepas merdeka. Pasukan sukarela telah diwujudkan sejak tahun 1861 lagi. Pasukan ini terus berkembang dan beberapa pasukan baru telah ditubuhkan seperti Malay Federated Volunteer Force dengan izin, Unfederated Malay State Volunteer Force dan juga Strait Settlement Volunteer Force. Apabila tercetusnya Perang Dunia Kedua, semua pasukan sukarela ini telah sama-sama berganding bahu dengan Angkatan Tetap menentang tentera Jepun. Tercetusnya darurat pada tahun 1948, satu pasukan sukarela iaitu pasukan kawalan kampung atau Home Guard telah ditubuhkan. Pasukan ini telah memainkan peranan yang sangat penting semasa darurat dan turut melawan komunis yang diketuai oleh Chin Peng. Pada tahun 1958, The Territorial Army Ordinance 1958 digubal dan pasukan sukarela ini telah diinstitusikan sebagai Askar Wataniah. Datuk Yang di-Pertua, penubuhan company Askar Wataniah di setiap kawasan parlimen bukan perkara baru. Penubuhannya telah diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu beliau menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2000. Sehingga November 2007, sebanyak 87 company telah ditubuhkan di kawasan-kawasan parlimen dan tujuan utama pasukan Askar Wataniah adalah seperti berikut: membantu ganti atau augment dengan izin Angkatan Tentera Tetap Darat di masa darurat dan perang, membantu tentera darat dalam operasi keselamatan dalam negeri, membantu pihak berkuasa awam semasa bencana alam. Atas penubuhannya bergantung kepada jumlah penyertaan anggota tempatan kawasan parlimen berkenaan. Penyertaan minima adalah seramai 100 orang dan penubuhan ini juga tidak melibatkan wujudnya unit-unit baru maupun pembinaan kem-kem baru. Organisasi serta kem-kem akan gunakan regimen Askar Wataniah yang sedia ada. Setakat ini, kerajaan belum bercadang untuk menambah bilangan regimen. Bilangan yang sedia ada sebanyak 16 regimen mencukupi. Ini kerana untuk mencapai sasaran nisbah 1 berbanding anggota tetap. Di samping turut sama memperkukuhkan lagi pertahanan menyeluruh atau konsep HANRU. Perlu dijelaskan di sini, Datuk Yang Bertua, bahawa rancangan penubuhan Askar Wataniah ini tidak ada niat atau kaitan dengan agenda politik. Saya ulang, tidak ada niat atau sebarang kaitan dengan agenda politik dan dia bukan juga ditubuhkan untuk mengendali pilihan raya umum.
Oleh kerana askar wataniah ini adalah orang biasa, mereka tidak berhak mengundi secara pos, kecuali Angkatan Tentera Tetap ATM saja. Terima kasih.